Saya mulakan kalam ini dengan menukilkan satu kalimah yang jarang kita dengar, tetapi ada di antara kita yang dapat menjadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan itu adalah perkataan inayah Allah. Jadi hari ini saya nak sebutkan tentang inayah Allah di bulan Ramadan. Apa itu inayah Allah? Kalau kawan-kawan nak tahu, inayah Allah itu ialah pertolongan, perhatian, perlindungan ataupun penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Jadi kawan-kawan, kalau Ramadan ini gagal mengubah diri kita ke arah yang lebih baik, di ketika itu kita kena sedar bahawa kita tak dapat inayah Allah, kita tak dapat berkat Allah. Ingat, apabila seseorang itu merendahkan diri sebagai seorang hamba, redha dengan ketentuannya dan membuka hati melihat kebesaran Allah, maka saat itulah inayah Allah akan hadir memimpin langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.